Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kita Selangor maju bersama, salam Malaysia Madani dan salam MBSJ Gemilang bersama. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama dalam satu lagi sesi bicara santai, satu platform informatif yang membawa pelbagai topik menarik demi manfaat komuniti Suruhanjaya dan masyarakat keseluruhannya. Seperti mana yang telah dimaklumkan, program ini kini disiarkan secara langsung di laman rasmi Facebook MBSJ pada setiap hari Selasa jam 10.30 pagi. So, jangan lupa untuk like, komen dan share sebagai tanda sokongan anda kepada program ini. Okey, hadirin yang dihormati, pada sesi bicara santai kali ini, kita akan membincangkan satu topik yang sangat penting dan relevan, terutama dengan kedatangan bulan Ramadan tahun ini, iaitu pengurusan diabetes di bulan Ramadan. Topik ini amat signifikan kerana Malaysia merupakan antara negara yang mempunyai kadar diabetes yang tinggi di Asia Tenggara. Okey, bagi pesakit diabetes, berpuasa di bulan Ramadan mungkin boleh menjadi satu cabaran. Namun dengan pengurusan yang betul, mereka masih boleh menjalani ibadah puasa dengan selamat dan sejahtera. So, untuk membincangkan topik ini dengan lebih lanjut, saya Muhammad Azharul Azad Abdul Aziz dengan sukacitanya memperkenalkan tetamu jemputan kita hari ini. Seorang pakar dalam bidang perubatan dalaman, iaitu Dr. Rohaya binti Abdul Razak, pakar perubatan dan endokrinologi dari Pusat Perubatan MSU Shah Alam. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Doktor. Apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat, alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami dalam program Bicara Santai ini. Baiklah, tanpa membuang masa, kita teruskanlah ke sesi bicara ya. Doktor? Boleh, insyaAllah. Saya nak buat benda ni formal sangat pun jadi susah. So, baik saya buat betul-betul dia jadi santai. So, soalan yang pertama, Doktor, untuk pengenalan ya. Doktor, bolehkah Doktor terangkan secara ringkas tentang penyakit diabetes dan bagaimana ia boleh menjejaskan kesihatan pesakit, terutama bila mereka ni waktu berpuasa? Okey, Doktor, silakan. Terima kasih kerana jemput saya untuk bicara santai kali inilah. So, secara keseluruhannya, I think ramai orang tahu yang penyakit diabetes ni adalah satu penyakit yang kronik. Penyakit kronik yang berpunca daripada apa? Punca daripada paras gula dalam darah tu melebihi tahap normal. Okey? So, dia ada dua jenis. Okey? Kencing manis ada dua jenis. Kita panggil type 1 dengan type 2. Okey? Type 1 apa yang berlaku adalah apabila organ pankreas dalam badan kita dia tidak dapat menghasilkan insulin tu dengan cukup. Okey, atau kita panggil insulin deficiency. Right? Kalau yang type 2 diabetes ni adalah disebabkan oleh kehadiran insulin resistance, di mana badan kita ni dia ada insulin. Pankreas kita hasilkan insulin. Cumanya dia tak berapa efisien untuk bekerja. So apabila gula dalam darah tu dia tak boleh nak dibawa masuk ke dalam sel, so gula tu hanya terapung dalam darah sahaja. So yang ini akan menyebabkan kerosakan kepada organ-organ dalam badan kita, terutama sekali jantung dengan otak dan juga buah pinggang. Okay? So diabetes ni dia memang salah satu faktor yang boleh orang dapat sakit jantung, stroke, sakit buah pinggang. So diabetes ni dia bila organ tu rosak, okay, bila darah tu bila terlalu tinggi dalam gula tu dah tinggi dalam darah, dia panggil glucotoxicity. So apa yang berlaku adalah gula ni dia glucotoxic menyebabkan sel-sel di buah pinggang, jantung, otak menyebabkan mati. Jadi bila benda ni berlaku dan pesakit boleh dapat komplikasi seperti sakit jantung, angin ahma ataupun stroke, sakit buah pinggang dan sebagainya. Okay. So secara amnya, pesakit diabetes ni dia boleh puasa, tak ada masalah. Terutama sekali orang yang mempunyai pengawalan diabetes yang baik. Tetapi jika pengawalan diabetes tidak berada di tahap yang optimum, ia akan bawa masalah. Okay. So maknanya dia kena kontrol lah. Ya. Sakit dia tu. Ya, sebelum berpuasa lagi dah kena kontrol awal-awal. Kena kontrol bukan awal-awal. masa bulan puasa je baru nak start kontrol. Okey, faham. Okey, soalan yang kedua, Doktor ya. Berpuasa di bulan Ramadan ni boleh menjadi satu cabaran bagi pesakit diabetes. Okey. So apakah risiko utama yang mereka ni hadapi
bila berpuasa tu tanpa kawalan yang baik? So, pesakit diabetes ni, kalau dia mempunyai pengawalan yang tak bagus lah, tak baik. Kita selalunya kita gunakan satu ujian darah dipanggil HbA1c. Kalau pesakit-pesakit diabetes yang selalu pergi follow up dan dia tahulah HbA1c ni apa. Okay, dia dalam percentage. So, kalau HbA1c ni bacaan dia tinggi, itu bermaksud pengawalan diabetes dia tak bagus. Kalau lebih daripada 8% tu dah kira tak bagus dah sebenarnya. Okey. Alright. Tapi HbA1c ni dia ikut faktor umur jugalah. Orang yang muda-muda yang bawah 40 tahun, okey. Bawah 50 tahun memang kita target dalam lingkungan 6 ke 6.5%. Okey. Tapi kalau untuk orang tua, kita bagi kita lenient sikitlah sebab selalunya HbA1c target selalunya kalau bawah daripada 8% pun dah kira cukup bagus dah. Okey, apa yang berlaku adalah kalau kita punya pengawalan diabetes tu tak berada tahap optimum. So mereka puasa. Okay. So apa yang berlaku adalah gula dalam darah tu dia boleh naik. Okay. Dia boleh naik tinggi. Kalau dia melebihi 10 milimol tu dah kira tak bagus lah. So apa yang berlaku adalah kalau orang yang ada uncontrolled diabetes ni, dia ada potensi, ada risiko untuk dapat kita panggil diabetic ketoacidosis, which is benda tu adalah emergency. Okay. So apa yang berlaku adalah mereka ni akan muntah-muntah, loya, sakit perut, memang tak boleh makan minum. Okay. Memang orang kata tak ada tenaga. Okay. Sebab apa? Sebab asid dalam badan iaitu keton tu adalah acidic. Okay. So keton tu dia meningkat dalam darah. Kalau faham daripada apa yang saya terangkan pada mula tadi, gula tu dia duduk dalam darah je. Okey, dia tak masuk dalam sel. So apa yang berlaku adalah kita punya sel, tisu kita kata, kita tak ada energi lah. Tak dapat source of energy tu. Tak masuk dalam sel. So glukos tu tak ada. Sebab dalam badan kita ni source of energy adalah dalam bentuk glukos. So apa yang berlaku? Gula tu dia duduk je kan dalam darah. Jadi sel tu dia hantar signal kepada otak kita akan kata tak cukup energi. So apa yang berlaku? Dia akan switch on sistem yang lain which is menghasilkan keton ni. Keton bodies ni adalah very acidic. So itu yang menyebabkan berlakunya diabetic ketoacidosis. Okey, ataupun emergency yang lain adalah dipanggil HHS, dipanggil hyperosmolar hyperglycemic state. Yang ini memang gula akan tinggi sangat-sangat lah. Ini yang orang kata melebihi 30 milimol lah. Ini orang kata insulin crash. Insulin crash ni ada. Insulin crash tu lain tau. Insulin crash tu macam kalau insulin deficient. Kalau insulin deficient tu maksudnya insulin tu tak ada, maksudnya kurang. Itu selalunya berlaku dekat pesakit diabetes yang ada type 1. Type 1 maksudnya insulin deficient. Itu memang asal problem dia adalah memang dia tak cukup. Ya, memang dia tak cukup. Yes, exactly. Memang pankreas dia tak menghasilkan cukup insulin tu. Tapi kalau yang majoriti orang Malaysia ni dia ada type 2 diabetes. So disebabkan oleh faktor apa? Gulanya terlebih. Kan? Ya. Satu disebabkan oleh obesity lah. Ini kita punya main problem lah, obesity. Genetik, ada faktor sejarah keluarga, macam tu. So dalam type 2 diabetes ni mereka pun boleh dapat juga diabetic ketoacidosis DKA ni. Sebab apa? Sebab bila dia punya gula dia tak kontrol, kan saya cakap tadi dia glukotoksik. So glukotoksik tu, gula tu akan matikan sel. So dia akan rosakkan sel pankreas tu sendiri. Dia attack balik dekat sel pankreas tu sendiri. Jadi apa yang berlaku bila sel pankreas tu sendiri yang rosak, macam mana dia nak hasilkan insulin cukup? Yalah, faham. Kan lama kelamaan mereka akan dapat insulin deficient at the end, betul tak? Betul. So type 1 ke type 2 ke dua-dua risiko. Macam tu. Okey, faham. Okey, doktor, kita pergi ke soalan ketiga ya. Adakah semua pesakit diabetes ni boleh berpuasa? Okey, so macam mana seseorang pesakit tu boleh mengetahui sama ada dia orang ni boleh berpuasa ataupun tak boleh nak puasa? Okey, macam ni. Kalau secara amnya lah kan, puasa ni dia tak memudaratkan kesihatan pesakit diabetes. Okay, kalau dia punya pengawalan gula dia berada tahap optimum di mana HbA1c dia dalam lingkungan
dalam 6 ke 7.5% tu kira okey dah, boleh. I mean selamatlah untuk puasa. Tapi yang ini juga dia bergantung kepada faktor umur macam saya cakap tadi lah. Kalau orang muda-muda memang kita target HbA1c memang agak rendah dalam 6 ke 6.5%. Tapi untuk orang tua yang berumur 65 tahun ke atas, so HbA1c tu dia agak tinggi sikit lah, maybe dalam 7 ke 7.9, bawah 8% lah kan. So kalau pesakit tu dia ada mempunyai masalah komplikasi buah pinggang lah, contoh. Contoh So apa yang berlaku kalau dia ada komplikasi buah pinggang ataupun jantung ke, mereka ni berisiko untuk dapat komplikasi yang lain seperti hypoglycemia dia panggil, iaitu gula rendah. Rendah pula. So sebab bila dia ambil ubat diabetes tu, tak kisahlah insulin ke tablet ke kalau orang tu dia ada masalah buah pinggang, memang dah ada komplikasi buah pinggang, ubat tu dia akan berada dalam badan dia lebih lama daripada sepatutnya. Sebab dia tak boleh nak kumuhkan. Baru saya nampak dia punya connection dia situ. Dia tak boleh nak kumuhkan ubat tu secara sepatutnya, secara natural lah kan. Exactly. Sebab semua ubat patutnya dikumuhkan melalui buah pinggang. Ya, betul. Jadinya bila buah pinggang tu dia punya function dah reduce, so ubat tu sepatutnya dalam 8 jam habis dah. Ya, betul. Contoh contoh. Tapi bagi orang yang ada masalah buah pinggang ni, dia lebih lama. Mungkin 8 jam di extend jadi maybe 10, 12 jam, 16 jam pun boleh. Bergantung kepada tahap kerosakan buah pinggang dia tahap berapa. Tahap berapa kan? 3 ke 4 ke 5 ke macam tu kan. Bagi orang yang dialisis lagilah bahaya. Itu masalah dia kalau orang yang ada masalah komplikasi lah. Tapi kalau orang yang gula dia tak kontrol, contoh kalau HbA1c lebih 10% lah kata kalau HbA1c lebih 10% ni, selalunya mereka ni ada insulin. Kebanyakannya memang ada insulin lah, sebab 10% tu kira agak tinggi lah sebenarnya. So pesakit yang macam ni memang berisiko untuk dapat diabetic ketoacidosis tadi. Sebab gula dia berada dah tinggi. Memang originally dia tinggi. Memang originally tinggi. So awak bayangkan kalau mereka ni berpuasa, dah lah tengah hari tak makan. Ubat dia kalau insulin, kalau ada yang cucuk 4 kali sehari, pagi patutnya cucuk, tengah hari cucuk, makan malam cucuk, tidur malam cucuk. Tapi sekarang bila puasa, tengah hari dia tak cucuk. Betul. Faham? Walaupun dia tak makan, dia tak cucuk insulin, tapi badan kita masih akan hasilkan gula sendiri. Dia gula akan keluar daripada bukan dalam darah, dalam hati disimpan. Dalam hati boleh. Dia simpan dalam hati standby. Kalau kata kita tak cukup gula, dia akan keluar. So bila kita berpuasa, kita tak makan, kita tak dapat sos gula tu daripada luar. Jadinya hati kita akan standby. Kalau tak, gula kita akan turun, pengsanlah kita. Itu naturally memang badan kita memang proses begitu. Bila gula rendah je dia akan keluar gula sendiri. Macam tu. Jadi gula orang kalau dah tinggi kan, dia tak ada kontrol, lepas tu tak cucuk pula insulin ke, ubat tak makan ke, timing yang sepatutnya makan tak makan. Apa risiko? Mestilah gula dia akan naik. Lepas tu dia akan dapat yang emergency ni tadi. Macam tu. Okey, faham. Soalan lainnya, apakah jenis makanan yang doktor boleh sarankan pada pesakit-pesakit diabetes ni ketika bersahur dan berbuka puasa? Maknanya ada dua, sahur dan berbuka, untuk make sure diorang punya tahap gula ni kekal stabil. Okey. Dari segi pemakanan lah kan. Kalau orang yang berpuasa, kita galakkan untuk makan makanan yang boleh menghasilkan tenaga secara perlahan-lahan. Okey. Contohnya nasi, gandum, ke kacang, macam itulah. Okey. Sebabnya kalau you ambil makanan yang gulanya yang kita panggil simple sugar. Okey? Simple sugar. Dia akan naik gula tinggi, tapi dia tak boleh sustain dalam darah lama. Jadi nanti dia akan tiba-tiba akan turun. Bila orang puasa tengah hari tak makan kan? So masa tu dia akan initiate sistem yang saya cakap tadi tu. Badan akan hasilkan gula juga, dia akan keluar daripada hati. Tapi kalau ikutkan dari segi pemakanan lah kan. Yang manis-manis tu kalau boleh memang pada asalnya memang tak boleh lah kan. Elakkan je lah. Yes, betul. Elakkan macam kalau kat Malaysia ni, kat bazar Ramadan tu banyak kuih-muih kan. Kuih-muih Melayu. Kuih serimu ke,
Macam-macam kuih apa ada. kuih, sampan, Ya. serimuka, apalah pergi banyak lah kan. Itu semua gula tinggi macam tu ah. Semua gula tinggi lah. Yang Itu itu semua memang gula gula tinggi. boleh naik tapi dia sekejap je naik, lepas tu dia akan turun balik. Sebab dia simple sugar. Dia memang macam sama juga macam air gula lah. Macam kalau kita Ya. dah biasa berbuka puasa dengan air sirap lah kata kan, manis. Masa tu memang you nampak, you rasa lah macam gula naik kan. Yang itu macam tu bahaya. Kalau orang kecil manis dia tak boleh ada surge of gula Tiba-tiba macam macam tu. tak boleh. Okey. So maknanya orang-orang ni macam air gas Oi, kan. Itu Itu lagi lagi awal tak boleh. kan baik elak lah. Tak Bulan puasa boleh. awal-awal tak boleh, bulan puasa lagi tak boleh Lagi kan. tak boleh. Sebabnya benda tu menyebabkan risiko yang lain pula Faham, kan. faham. Macam kalau air gas, dah lah perut kosong. Ya, Nanti kan dapat gastrik pula, Betul. nanti masalah lain Kan. kan. Dah ada benda lain, lepas tu cari pula benda lain. Cari pula penyakit lain. Janganlah. Kalau boleh elakkanlah. Okey, kita pergi ke soalan kelima, Doktor. So, macam mana pula dengan pesakit diabetes yang dia bergantung pada ubat atau insulin macam doktor cerita tadi, boleh sesuaikan pengambilan ubat tu sepanjang diorang bulan semasa sepanjang bulan Ramadan. Okey, dia macam ni kalau pesakit tu first kali dia kena make sure yang ubat dia cukup lah. Okay, ubat dia cukup. Tu nombor satu Baik insulin, baik tablet. Okay? Alright. Bagi orang yang ada diabetes yang ambil tablet sahaja, yang ubat makan je, biji lah. Selalunya kita akan bagi kaunseling lah. Sebelum mula puasa, kita akan jumpa pesakit, kita akan nasihatkan cara pengambilan ubat tu pada masa bulan puasa, yang mana kena ambil masa waktu sahur, yang mana kena ambil waktu lepas buka. Kita akan bagi jadual tu dengan mereka lah. Khas untuk bulan puasa sahaja. So selalunya kalau yang makan tablet ni saja, selalu tak ada masalah lah. Tak ada masalah. Tapi kalau orang yang pakai insulin, yang Sebab tu insulin, direct dan insulin ni sebab dia punya effect is immediate, right? Ya. So kalau yang pakai insulin ni, kalau yang pakai 2 kali sehari, tak ada masalah sangat bila yang tengah hari tu, sebab memang dia tak ada cucuk insulin pun. Ada yang jadi 2 kali sehari, ada yang 4 kali sehari kan. So yang 2 kali sehari ni dia cucuk masa sahur, okey, dan juga masa berbuka. Tapi dos dia tu kita akan calculate balik, kita akan kira balik. So kita akan turunkan dia punya dos tu untuk waktu sahur tu 30% kurang. Okey, so kita akan kira baliklah dos dia. Sebab sahur orang tak makan banyak. Okey, lepas tu nak pakai insulin, lepas tu dah tengah hari dah puasa tak makan pula kan. So kita nak bagi diorang ni bertahan. Boleh bertahan sampai berbuka, tak hypo. Okey? Lepas tu masa berbuka selalunya kita akan kekalkan dos dia yang samalah. Tapi bagi orang yang ada 4 kali, ni yang 4 kali insulin ni selalunya agak susah sikit lah sebab dia nak kena ambil tengah hari kan. Ya, diorang takut juga, boleh ke doktor tak ambil tengah hari. Okey, selalunya kalau orang yang 4 kali insulin ni, yang bahagian malam tu, yang sebelum tidur tu, yang nombor 4 tu, selalunya dia punya efek dia lama. Okey? 16 ke 18 jam. Kalau daripada klinik kesihatan, mereka akan dapat insulin yang jenis yang macam tu. Okey? Dia tahan sampai 16 jam, 18 jam macam tu. Tapi kalau orang tu ada komplikasi buah pinggang lah, macam saya cakap tadi. So daripada 16-18 jam, dia akan extend sampai mana? Mungkin 1 hari pun boleh. Ya, sampai 20 jam, sampai 1 hari pun boleh. Yes, boleh. So yang itu bahayanya datang tu. Okey. Tapi kalau yang untuk cucuk insulin yang waktu makan, yang untuk selalunya breakfast kan, makan pagi, tengah hari, malam tu. So tengah hari memang tak adalah sebab dah puasa. Okey. Tapi waktu pagi yang masa sahur tu sama juga, kita akan cut down, kita akan turunkan 30% dos dia. Lepas tu waktu berbuka kita cucuk sama dos dia. Tapi yang waktu malam tu kita tengok, kalau kata orang tu dia tak ada masalah buah pinggang, kita kekalkan dos dia. Sebab kadang-kadang dia orang ni balik tarawih ada more. Betul. Kan? Berbuka more pula. Ada more lagi lepas tarawih tu. Jadi kadang kita kekalkan je. Kecuali orang tu memang, pesakit tu memang ada masalah buah pinggang, dan kita akan kira balik dia punya dos supaya tak jadi yang kejadian yang hypo tu masa-masa. Sebab kita takut insulin tu duduk lama dalam badan. Betul tak? So dari segi ubat macam itulah kalau untuk pesakit diabetes. Tapi memang kita galakkan pesakit diabetes kita pantaulah. Pantau bacaan gula tu. Okey, memang ubat makan, insulin cucuk, tapi kena pantau.
pantau bacaan Pantau. gula. Kena rajin sikitlah cek. Maknanya bulan puasa, walaupun kita kurang makan, tapi gula tu tetap kita kena kontrol dan tengok juga. Betul. Betul tak? Betul. Bukan makna kita tak makan tu tak payah kontrol dah. Exactly, betul. Saya setuju. Sebabnya ada orang, pemahaman orang, kalau ni dah puasa tak makan ni, okey lah kot, gula takkan naik. Dia tak faham yang dalam badan kita, dia ada storage glukos tu. Banyak dalam hati tu dia simpan. Benda tu standby je. Sebabnya itu benda tu adalah physiology, physiological mechanism badan kita. Sebabnya bayangkan kalau kita, orang yang normal ni, kita tak makan. Last meal awak pukul apa selalu? Dinner pukul apa? Waktu biasa? Waktu biasa saya 8:30 tak? tak. Saya meal saya kalau dinner 6:30, 7. 7 dah meal lah. Okey, katalah pukul Dinner 7 dah. awak makan. Pukul 7, lepas tu awak tak makan dah kan? Tak makan sampailah esok pagi tu Esok awak pagi. tidur tak makan kan? Betul. Awak bayangkan badan awak macam mana dia survive? Kalau Betul badan juga. awak tak Betul hasilkan gula untuk, kalau tak koma lah awak. Betul lah. So pagi Betul, awak tak bangun Betul macam lah. tu. Betul. tak? So sama, proses yang sama berlaku. Macam tu. Okey. Kita pergi ke soalan yang ke-6. Apakah tanda-tanda yang menunjukkan pesakit diabetes tu dia perlu berbuka puasa dengan cepat, dengan segeralah untuk elakkan apa-apa komplikasi kesihatan? Yes. Apa? Okey. Tadi kan saya kata mereka perlu pantau bacaan gula. Okey. So, nombor 1, mereka kena tahu apa dia simptom dia yang orang kata alarming lah, yang dia kena aware benda ni adalah something tak betul. Benda yang satu yang ini bukan normal. Okey. Satu komplikasi yang boleh berlaku adalah hypoglycemia dia panggil. Hypoglycemia ni gula rendah. Okey. Kalau kita cek gula kat ujung jari ni kan ada mesin cek jari tu kan. Okey. Kalau kita tengok bacaannya bawah 4. Bawah 4 milimol. Itu hypo lah tu. Hypoglycemia. Okey. So, simptom-simptom dia adalah awal-awal tu dia akan rasa macam pening. Pening rasa macam dia awang-awangan je, tertoyang-ayang je macam tu tau. Lepas tu sakit kepala, rasa loya, nak muntah. Lepas tu kalau ada orang tu sampai dia macam rasa dia kata pedih ulu hati lah macam tu. Ada juga. Jadi untuk hypo doktor Yang ini untuk hypo. Lepas tu berpeluh-peluh, tangan ketar-ketar, gula tak cukup. Tapi masa tu kalau saya faham konsep yang saya cerita tadi, hati you akan hasilkan gula. Untuk backup. This is the initial stage lah. Bila dah badan kita dapat detect, hypo. So badan you akan start the process gluconeogenesis tu dia panggil tu, glycolysis, dia panggil glycolysis. Maksud dia akan break down glycogen. Glycogen tu adalah glukos yang banyak-banyak tu, dia duduk simpan dalam hati dalam bentuk glycogen. So dia akan glycolysis lah, dia akan uraikan, dia akan hasilkan gula tu dalam badan, dia akan releasekan dalam darah. Gula yang akan tutut naik. Tapi kalau orang tu katalah dia nak tak nak buka, walaupun tengok reading 3.4 bawah 4 kan, hypo, patutnya dia kena berbuka. Wajib berbuka. Okey. Tapi dia tak nak, dia cakap. Nak tahan jugalah sikit lagi ni, lagi 1 jam, setengah jam nak buka. Sayanglah. Selalunya orang macam tu. Selalu orang macam tu. Oh jangan. Jangan buat macam tu. Sebabnya sistem yang tu dia akan switch on. Gula you akan terus naik bagai berbelah-belah nanti tinggi. Sangat tinggi. Dia akan continue, dia akan sebab selagi you tak buka tu, selagi tu duduk akan keluar. Itu yang akan dapat komplikasi macam tadi tu, DKA, HHS tadi tu, yang emergency tadi tu. Dia akan lead kepada masalah yang itu. Okey. Lepas tu satu lagi iaitu hypo. Satu lagi kalau you perasan cek gula you berbelas. Hari ni cek 14-15. Besok sekali cek lagi tengah puasa ni 14-15. Yang itu maksudnya jangan puasa. Itu memang risiko. Tu belum makan Itu puasa tu 14. Tu puasa. Okay. So bayangkan kalau dia dah buka, dia boleh naik sampai 20 lebih bawa. So macam tu. Agak bahaya. Okay. Faham. Sebab ada juga saya dapat tahu kata ada certain orang, contoh macam kan perempuan yang pregnant kan. Dia pregnant, ada juga kes yang dia punya gula dia tiba-tiba naik. Padahal dia boleh berpuasa dan dia berpuasa tiba-tiba gula dia naik kan. Sebelum ni tak pernah ada isu diabetes selama hidup dia. Tiba-tiba waktu dia pregnant, bulan puasa dapat. Itu kita panggil kalau kencing manis masa mengandung tu kita panggil gestational diabetes. So selalunya disebabkan oleh pregnancy tu.
memang mengandung tu, memang condition mengandung tu sendiri boleh menyebabkan badan kita ni ada resistance kepada insulin. Itu memang tak semua orang ada, tapi boleh ada risiko bagi mereka yang ada sejarah diabetes dalam family. So kalau anda kata dia mengandung, dia boleh dapat benda tu, dia panggil gestational diabetes. Oh, okey. So masa dia puasa, selalunya kalau orang yang gestational diabetes ni, selalunya pada bulan puasa dia orang okey, boleh je kontrol. Tapi kalau kita perlu startkan ubat pun sejenis je lah ubatnya, kita akan start pun insulin je lah. Tapi tu pun bila perlu. Tak semestinya kena cucuk 4 kali, tak semestinya. Dan bila perlu je. Biasanya doktor, untuk orang-orang yang mencengkis macam ni, biasa ubat makan je kot. Dia tak bagi sampai yang nak kena cucuk insulin kan? Kalau gestational diabetes, kita akan bagi insulin sehari. Sebab dalam masa mengandung ni, ada ubat-ubat yang tak boleh makan. Banyak ubat sebenarnya tak boleh makan dan tak boleh kita bagi. So hanya ada ubat-ubat tertentu sahaja yang boleh makan. Yang ubat makan satu jenis je masa mengandung. Itu satu saja yang boleh makan. Satu je yang selamat untuk dia ambil pada waktu mengandung. Selain tu memang semua ubat cucuk? Yes. Okey. Soalan yang lain pula, sejauh mana pentingnya pesakit diabetes ni untuk sentiasa memantau tahap gula dalam darah dia orang ketika berpuasa? Seberapa kerap dia orang nak kena pantau pemeriksaan ni? Macam saya cakap tadi, dia mereka perlu pantau kan. So selalunya kita akan nasihatkan mereka ni pada waktu 3 hari yang pertama puasa tu kena rajin cek. 3 hari pertama? 3 hari pertama lah, sekurang-kurangnya lah 3 hari pertama. Sebab badan baru nak adjust, baru nak sesuaikan baru nak sesuaikan diri dengan ni. Kecuali mereka tu dah mula cuba-cuba buat puasa sunat sebelum Ramadan, mungkin dia dah tahu dah badan dia macam mana respon, and then okay, alright. So selalunya kita akan galakkan dia orang cek 4 kali. 4 kali sehari. Satu waktu sahur, nombor 2 tengah hari, maybe dalam pukul 12, pukul 1 macam tu. Lepas tu sebelum berbuka, satu lagi sebelum tidur. 4 kali. 4 kali. Itu yang digalakkan lah. Okay, baru boleh kita monitor betul-betul. Ya, betul. Selalunya dalam masa 3 hari pertama tu adalah crucial lah. Memang kena kita galakkan untuk cek. Sebab masa tu, sebab kadang orang yang baru nak mula puasa, masa tu lah benda semua boleh berlaku. Okay. Berikutnya, adakah pesakit diabetes ni tadi, adakah pesakit diabetes boleh melakukan aktiviti fizikal ataupun bersenam sewaktu berpuasa? Boleh. Boleh. Apa contoh senaman? Senaman, selalunya kita akan nasihatkan mereka buat senaman yang ringan. Tak boleh senaman berat-berat kan, sebab kita puasa lah kan. So nanti kalau katalah lepas berbuka mereka kata nak bersenam, boleh. Mungkin lepas 1-2 jam lepas berbuka tu mereka boleh buat senaman ringan sahaja. Maksudnya tak adalah sampai pergi gym buat angkat berat ke apa ke, tidak lah. Kita tak galakkan sangatlah yang tu. Saya dengar jogging pun tak boleh doktor kan? Kalau boleh walking je, jalan je. Brisk walk selalunya okey lagi lah. Kalau jogging tu tengok kalau faktor umur juga. Orang muda-muda mungkin boleh tahan. Kalau dah berumur 50 ke atas, kena tengok jugalah. Tengok pengawalan gula dia macam mana daripada mula. Kalau macam tak bagus, kita tak galakkan lah. Okey doktor. Soalan terakhir, saya terpaksa kat start dia doktor. Alright, boleh. Akhir sekali doktor, apakah nasihat dan pesanan doktor kepada semua, kepada pesakit diabetes terutamanya yang ingin berpuasa supaya mereka boleh menjalani ibadah ni dengan selamat dan sihat? Saya nasihatkan pesakit diabetes ni, kalau nak berpuasa, pastikan yang diabetes control tu berada pada tahap yang baik. Okey, pada tahap yang optimum. Macam saya cakap tadi, pastikan HbA1c tu dalam lingkungan yang optimum lah. Sebab komplikasi yang boleh berlaku pada bulan puasa adalah sometimes life threatening lah, boleh very serious lah. Boleh menyebabkan kematian. Okey, jadi saya nasihatkan pada semua sakit diabetes, nombor 1, ubat makan ikut arahan doktor. Okey, nombor 2, pantau gula. Okey, make sure pantau gula. Nombor 3, makan berpada-pada. Okey. So kalau dia dapat ikut ni, insya-Allah dia dapat berpuasa dengan baik tanpa ada masalah, insya-Allah. Okey, terima kasih banyak Dr. Ruaya atas perkongsian tadi yang sangat-sangat bermanfaat. So hadirin yang dihormati,
kita telah mendengar banyak perkongsian berguna daripada Dr. Roya sebentar tadi. Diharapkan maklumat yang disampaikan ni dapat membantu pesakit diabetes dan kita semualah dan ahli keluarga juga untuk membuat keputusan yang lebih bijak dan selamat sewaktu menjalani ibadah puasa. Okey, terima kasih juga kepada semua penonton yang setia mengikut program Bicara Santai. Jangan lupa untuk terus menyokong program ini dengan menonton siaran kami setiap minggu. Sehingga bertemu lagi pada minggu hadapan dalam program Bicara Santai MBSJ. Hari ini lebih baik daripada semalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.